Saya okey je. Kita jangan fikir pasal orang. Jangan fikir pasal orang. Pasal diri kita buat yang terbaik. Nak puaskan hati orang sampai bila tak boleh. Saya pergi ceramah kan dekat Semenanjung tu kan. Bawa kereta besar. Belagak kereta besar. Bawa kereta Azia. Susah hidup di sekarang. Kita nak puaskan hati orang tak boleh. Saya ni Azia baru ni ceramah di UTM Skudar. Bukan UTM Jalan Semarak KL. UTM. Lepas ceramah, saat kita jalan kaki, saat pergi ni, tengah-tengah staff nak kemas barang apa semua, saya pun masuk pergi ke UTM Residence Hotel, jamuan di sana. Jadi staff saya bawa Azia parking dekat depan hotel. Bila kami balik, kereta penceramah kena klaim. Salah ke aku naik Azia? Tapi tak apalah, tunggu sekejap. Tak apa, minta maaf Ustaz, kita buka sekejap. Tak apa, saya okey je, saya faham. Naik kereta, pergi ceramah dekat Kuantan, Hotel Butik Kuantan untuk TM, Telekom TM. Sampai kat sana, weh, kereta kotor ni, kau pergi basuh lah kereta tu, lepas tu kau datang ambil kau balik. Okey bos. Saya turun, dia pun jalan. Orang TM ni, oh steady Ustaz ni. Dia jauh datang naik Grab, weh, kereta aku tu. Dia boleh cakap Grab mentang-mentang Azia tu. Tu belum cerita ceramah dekat perumahan polis kat Sungai Besi. Ustaz-ustaz, nanti lepas tol start berhenti kita akan escort start sampai kat perumahan polis. 2 motor Pronda, 1 kereta polis private escort Azia. Yang kena escort lagi kecil daripada yang escort. Hui, rasa macam menteri, ke tepi semua. Dengan suara, semua orang cakap, woi dia escort Azia tu. Tak. Semua orang cakap, berani betul Azia ni ikut polisi. Tapi ada aku kisah, tak payah pedulikan. Yang penting kita tahu kita di mana. Betul? Kita susah ke, kita apa, kita dengan keluarga kita. Betul tak?